Dalam dunia yang kita pijak ini, ada ruang-ruang yang tidak terlihat oleh mata, antara nyata dan gaib. Inilah kisah alam maya. Kisah seram susuk yang tak pernah mati. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kepada para pendengar dan kembali lagi di channel Kisah Alam Maya. Seperti biasa, kita akan kongsikan cerita-cerita ataupun pengalaman seram kepada pendengar. Kisah yang diceritakan ini daripada seorang lelaki bekerja sebagai penggali kubur dan menceritakan pengalaman menggali jenazah wanita cantik yang masih kelihatan hidup daripada kesan susuk yang dipakainya. Sebelum kita teruskan dengan cerita ni, boleh tekan butang like dulu, dan kepada yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe dan loceng di bawah supaya tak ketinggalan video terbaru nanti. Jadi seperti biasa, kita teruskan dengan cerita ni. Ada orang percaya, bila seseorang itu mati, selesailah segala urusan dunia. Tubuh kembali ke tanah. Nama tinggal kenangan. Tapi aku belajar satu perkara. Ada kematian yang tidak pernah benar-benar selesai. Aku bukan orang berilmu. Aku cuma penggali kubur. Orang yang hidupnya berkawan dengan tanah dan bau kematian. Dan apa yang aku saksikan ini bukan untuk dibanggakan, cuma untuk dijadikan peringatan. Inilah kisah bagaimana aku menjadi saksi kepada susuk yang tidak mahu mati. Sejak umur 20 tahun, aku mewarisi kerja arwah ayah sebagai penggali kubur di kampung ini. Kerja kami sunyi. Jarang orang mahu dekat. Tapi ayah selalu berpesan, kalau kau gali kubur, jaga mulut, jaga niat, dan jangan sesekali anggap semua yang kau tanam itu sudah benar-benar mati. Waktu itu aku cuma anggap. Aku fikir itu sekadar pesan orang tua. Sehinggalah malam, Mak Ramlah meninggal dunia. Mak Ramlah bukan orang sembarangan. Dia tidak kaya, tidak juga berjawatan. Tapi seluruh kampung kenal wajahnya. Usianya lebih 60. Namun wajahnya seolah-olah masa lupa menyentuh dirinya. Kulitnya tegang, rambutnya hitam berkilat, giginya tersusun kemas. Orang perempuan pandang dengan iri. Orang lelaki pula pandang dengan segan. Orang kampung cuma berbisik perlahan. Cantik dia tu. Bukan cantik biasa. Dan seperti adat kampung, tiada siapa berani bertanya lebih. Mak Ramlah ditemui meninggal lewat senja. Dia duduk bersandar di dinding rumah kayunya. Mata terbuka, wajah tenang. Bibirnya terangkat sedikit, seperti senyuman yang belum siap. Tiada tanda sakit, tiada tanda meronta. Aku dipanggil malam itu juga. Waktu jenazah dimandikan, aku berdiri di penjuru, membantu sekadar perlu. Dari awal, dadaku terasa sempit. Bau yang keluar bukan bau mayat biasa. Ada bau logam, bercampur hanyir yang menusuk perlahan ke hidung. Tiba-tiba, orang yang memandikan jenazah terhenti. Tangannya menggigil. Rahim, ni apa? Aku melangkah perlahan. Dari bawah kulit jenazah, keluar benda kecil berkilau. Jarum emas, satu demi satu. Disusuli serpihan kaca halus dan benang kuning yang sudah rapuh dimakan usia. Susuk, bukan satu, bukan dua, banyak, yang membuatkan aku semakin tidak sedap hati. Setiap kali jarum itu dikeluarkan, wajah Mak Ramlah tidak layu, tidak kusam, tidak berubah seperti jenazah lain. Malah, aku lihat kulitnya masih tegang, dan bila tersentuh, masih ada hangat. Aku telan air liur. Sebelum kain kafan ditutup sepenuhnya, aku ternampak sesuatu yang membuatkan jantung aku terhenti seketika. Sudut bibirnya bergerak perlahan, bukan senyuman baru, tapi seperti senyuman lama yang sedang dikunci dari dalam. Jenazah tetap dikafankan,
doa dibacakan. Namun malam itu, tiada siapa bercakap banyak. Aku menggali kuburnya. Menjelang tengah malam, tanah terasa berat. Cangkul seperti melekat. Setiap hayunan mengeluarkan bunyi aneh. Bukan bunyi tanah kosong. Seolah-olah tanah itu bernafas. Selesai pengebumian, aku pulang dengan langkah yang berat. Malam pertama, aku bermimpi. Aku berdiri di tanah perkuburan. Kabur, sunyi. Dari satu liang, Mak Ramlah bangun perlahan. Tubuhnya penuh jarum emas, berkilau di seluruh badan. Dia pandang aku lama. Kemudian berkata dengan suara yang perlahan, tapi jelas, "Pulangkan yang masih tinggal." Aku terjaga dalam peluh sejuk. Sejak malam itu, gangguan bermula. Setiap kali aku melalui kuburnya, aku terbau bau logam. Kadang-kadang, aku nampak tanah pusaranya mendap sedikit, seolah-olah ada sesuatu bergerak di bawah. Malam ketiga, aku terdengar suara memanggil nama aku. Perlahan, jauh, dari arah kubur. Aku cuba lawan perasaan. Aku anggap semuanya mainan fikiran. Sehinggalah malam ketujuh, seorang pemuda datang ke rumah aku dengan wajah pucat. "Bang Rahim, kubur Mak Ramlah terbuka." Aku capai lampu sulur. Langkah aku berat. Bila sampai, memang jelas tanah pusara itu merekah. Ada kesan seperti jari mencakar dari dalam. Dengan ditemani dua orang lelaki, aku menggali semula. Bila kain kafan dibuka sedikit, lutut aku menggeletar. Wajah Mak Ramlah langsung tidak mereput. Malah, lebih cantik dari hari pertama. Bibirnya merah basah, kulitnya tegang. Dan yang paling membuatkan aku hampir rebah, dia tersenyum lebar. Tiba-tiba, terdengar bunyi nafas panjang. Bukan dari kami, dari dalam liang. Salah seorang pengsan serta-merta. Seorang orang tua kampung dipanggil. Wajahnya berubah, sebaik sahaja melihat jenazah. "Susuk ni bukan untuk cantik semata-mata," katanya perlahan. "Ada yang menjaga, ada yang menunggu. Selagi belum dilepaskan, dia takkan mati." Bacaan dilakukan malam itu juga. Nama Mak Ramlah dipanggil. Doa dilepaskan. Perjanjian diputuskan. Aku melihat sendiri perubahan itu. Senyuman itu hilang. Bibirnya mengering. Kulitnya berkedut. Wajahnya kembali seperti mayat yang sepatutnya. Barulah aku sedar, selama ini yang kami tanam bukan sepenuhnya jenazah. Kubur ditutup semula. Kali ini, tanah benar-benar diam. Sejak kejadian itu, aku masih menggali kubur, masih menutup jasad manusia dengan doa dan amanah. Tapi setiap kali aku melihat jenazah yang wajahnya terlalu sempurna, aku akan berhenti seketika. Kerana aku tahu, ada kecantikan yang dibayar dengan perjanjian. Dan ada perjanjian yang enggan dilepaskan, walaupun selepas mati. Jika engkau dengar kisah ini, dan dada engkau terasa sempit tanpa sebab, itu bukan kebetulan. Mungkin ada sesuatu yang sedang mengingatkan kita bahawa tidak semua yang dikuburkan benar-benar telah pergi.